saja. Akhirnya kau rasa kau dapat selamat. Di rumah pula. Segala macam bil yang belum ada dijelaskan. Aku rasa kau akan di tempat yang boleh bersembunyi dengan keadaan tenang dan selamat. Yalah, sebenarnya belah. Aku pun susah juga macam kau. Aku pinjam duit Alung lah. Aku pun takut juga kalau nak nipu aku. Tapi, aku fikir ada tempat yang selamat untuk kita pergi. Di chalet Lima Manis. Tuan punya chalet ni bekas girlfriend aku. Mariam? Mariam. Dia ni pun dah jadi kaya-kaya. Walaupun ada projek dia tu yang terbengkalai sikit. Macam mana kau tahu pula? Petang tadi, aku hantar Pak Syekh ke tempat tu. Tak malu ke kalau kita bekerja di bawah dia? Apa nak malu nak belah? Nasib kita macam ni. Dan aku fikir itu cara yang paling selamat. Baiklah. Kalau begitu kau pergi dulu kerja dengan dia. Kemudian nanti aku datang ikut kau. Apabila keadaan emergency. Saya memang mengalu-alukan kedatangan Cik Buras ke sini. Saya nak tegakkan balik masjid tu. Tegakkan masjid? Maksud Mariam kita kahwin? Bukan kita, tapi Cik Buras saja. Macam mana pula aku seorang je nak kahwin? Pasangannya ialah Ya. Macam mana kau ada dekat sini? Bang, dulu saya waktu saya dengan abang kaya, abang banyak duit, abang lupa daratan. Sehingga saya abang ceraikan. Pasal apa? Sebab abang banyak berpan simpanan. Ya. Tak usahlah disebut-sebut, dibangkit lagi perkara yang dah sudah tu ya. Abang rasa begitu menyesal. Dan sekarang abang ingin rujuk balik dengan kau ya. Alhamdulillah lah bang, abang dah sedar. Hello? Aida ni. Oh, Mariam. Kau kat mana ni? Apa? Pakcik Buras dengan isterinya dah kerja dengan kau? Ini ya, pakai IDD yang lebih murah pada luar sana. Dia mau pakai berapa lama pun, dia cakap mana pun, hantar saya RM50. Cuba. Pakcik Ablah tu. Itu pun satu balok juga. Ya. Nanti lagi 2 hari ke 3 hari. Ya, lagi. Okey. Ya. Pakcik Ablah yang Ida ceritakan tu, dia orang apa? Melayu lah. Tahu dah orang Melayu. Tapi dia kerja apa? Dari mana? Sekejap lagi lah cerita. Pergi layan customer kat luar tu. Sekejap lagi lah saya cerita. Bang, menung ni bang, kenapa bang? Mah. Tak ada. Cuma abang tengah berfikir. Sampai saat ini, Mah masih lagi cantik macam dulu juga. Itulah bang. Dulu boleh masa banyak duit, tak ingat. Tengok perempuan semua cantik. Sekarang padahlah muka bang. Semua tu tak usah diungkit lagi, Mah. Dah ada hidup. Dunia, kan? Ada senang, ada masa susah. Tapi abang masih kagum. Sampai saat ini, Mah masih lagi punya barang kemas yang begini banyak. Jangan ada bang. Jangan abang nak gadaikan bang. Jahanam bang rasa nanti. Dah adalah, abang gurau je. Mariam! Mariam,
Apa macam kita punya cerita? Boleh jadi kah? Beratlah Pak Syekh. Tidak apa. Berat. Anda boleh kasih ringan. Sempitlah Pak Syekh. Apanya yang sempit, Mariam? Pemikiran saya pada waktu ni dan saya telah mengambil keputusan saya tak nak jual JU Chile ni. Susah senang, biarlah saya tanggung sendiri. Tapi Mariam, ente perlukan modal tambahan. Pak Syekh nak kasih ke? Kalau ada jodoh, saya boleh kasih. Pak Syekh nak kahwin saya? Saya baru ada 1. Ada 3 lagi kekosongan. No problem punya. Jan, ini soalan abang tadi saya belum jawab lagi. Pasal Ablah tu. Pasal Ablah tu. Ablah tu asalnya seorang yang pakai perdana. Tapi bila kerajaan bagi dia tanah, 30 tahun dia tinggal kat situ. Tu dah jadi jutawan. Jadi, sekarang ni jutawan sengit lah. Maaf. Dengar khabar dia banyak hutang dengan Citi. Itulah orang yang bernama Ablah. Ablah? Ayah abang tu. Ayah bang. Tapi dia bekas boyfriend dah. Boyfriend? Tapi tak, bang. Lebih besar. Kami boleh si. Bola. Ya, saya. Ada apa ni? Kami kepala kamu ada mendalam kata prosedur dia. Haram. Mana bukti dia? Kami kepala. Tunggulah. Susah mau dapat kerja. Bila lagi pamit sudah mati. Orang Endon pula. Pokoknya? Bukan pokoknya. Batangnya yang licin. Nanti tergelincir. Cik adik berdua ni nak cari kerja ke? Ya, bang. Di sini memang nak pakai orang lagi. Abang ni kan punya tempat ini ya? Kalau kira kan begitulah. Tapi yalah nasib kata orang tu. Kalau dah tertulis dekat dai ni sampai mampus susah. Memang susah juga. Tuan yang punya ni dekat sana. Apa khabar Puan Mariam? Puan Mariam di sana. Apa khabar Puan Mariam? Mana pula hilang sependek ni? Tolong aku. Apa ni? Aku dikejar di Ahlong. Ahlong tempat aku kutang tu. Dia kejar aku. Daripada malam tadi. Dia cari aku. Mengelumpur aku mencari. Malam ini pula. Ada. Pagi tadi aku tengah minum. Nampaknya. Alah. Dari dulu lagi aku ajak kau datang kerja dengan aku sini kau tak nak. Kan sekarang jadi hal. Masa itu aku ingatkan tak ada apa-apa. Aku tak tahulah macam ni jadinya. Sekarang kau mesti tolong aku. Macam mana kau tahu aku di sini ni? Kakak kamu katakan nak bekerja dengan Mariam. Mariam tu masih bujang lagi. Mariam tu dah kahwin dah. Dia kahwin dengan Mama. Ni tu. Jangan. Tolong. Ini aku. Sini ada nampak. Ya ke? Mana pula hilang ni?